dekat otomasi saya. Apa kamu boleh tulis nombor MyKit? Pastikan kamu ingat nombor MyKit dan klik enter. Sekarang, kamu boleh pilih satu daripada 3 aktiviti yang best. Pertama, 11 hingga 15 Mei, treasure book dan reka bentuk kulit sendiri. Kedua, 18 hingga 22 Mei, pidato 1 minit. Tetapi, tajuk boleh diundi pada 11 hingga 15 Mei. Ketiga, 8 hingga 30 Mei, video TikTok dengan tag Sekitar TV, #kongsi buku. Cuba treasure hari ilmu. Saya nak sambutan tajuk pidato. Saya nak pinjam buku lah. Jom ke kaunter pinjaman. Bagi saya kad automasi dengan buku. Di kaunter sekelasi, pengawas PSS akan scan kad automasi anda bersama dengan buku yang dipinjam. Pada kulit belakang, pengawas PSS akan cop tarikh akhir pemulangan buku. Satu murid, satu buku untuk 7 hari pinjaman. Cikgu, saya nak pulang buku. Bagus kerana mematuhi peraturan. Pulangkan buku di kaunter. Maaf cikgu, saya lupa pulangkan buku. Jika murid lewat pulangkan buku dalam tempoh 7 hari, murid mungkin dikenakan denda. Selamat